Assalamualaikum guys, berkata di channel dan kembali lagi di channel Fakullah 29. Ya, jadi video call pertama Ultraman Omega tu saya batalkan kerana basi cok. Basi. Jadi kalau saya nak bahas pun tak fresh lagi. Jadi saya kena tunggu Omega tamat dulu baru pembahasannya jadi fresh. Anyway, untuk video kali ni saya akan review episod 14 daripada Ultraman Omega sebagai gantinya. Ini episod sebagai pembuka core kedua daripada Ultraman Omega. Dan buat yang tanya core itu apa, secara ringkasnya core ini macam arc lah. Kalau dalam anime atau cerita Boy ada yang namanya arc kan. Nah gitulah, dia pembahagian cerita gitu. Dan untuk core kedua ni kemungkinan akan lebih fokus pada perjalanan Sorato lah. Jadi saya takkan bahas jalan cerita dia kerana semua orang pun dah tahu jalan cerita dia macam mana gitu kan untuk episod 14 ni. Jadi saya akan bahas untuk hal menarik aja yang saya jumpa. Dan saya jumpa 3 hal paling menarik yang saya rasa saya boleh bahas. Jadi let's go lah. Yang pertama dari segi detail kecil masa Sorato lawan dengan Zovaras versi Humoform. Jadi kalau korang perasan, selepas Sorato dilempar, dia tu terjatuh dekat tempat orang keramaian. Nah, kalau korang perasan di sini Sorato bertanggapan kejap. Lepas tu dia lari. Kenapa dia lari? Ya, hari tu kerana Sorato ini kan dia pertahankan umat manusia. Mahu itu dalam bentuk Ultraman ataupun bentuk dari Humoformnya sendiri. Jadi ini cukup detail yang di mana Sorato dia tak nak cedera ke orang awam. Jadi dia bawa lari Zovaras tu ke tempat yang lebih kosong atau lebih sepi, atau bahkan tak ada orang langsung. Yang kedua daripada Zovaras sendiri. Zovaras tak habis-habis ulang satu perkataan atau dua perkataan, iaitu Maduk Omega dan juga Dialogenes. Nah, maksud kedua daripada perkataan itu iaitu Maduk Omega bermaksud hapuskan Omega atau eliminate atau pupuskan Omega atau apalah yang korang sebut tu. Dan untuk Dialogenes bangkitkan Genes. Kemungkinan Genes ini adalah Vagenes kerana macam kita tengok dekat akhir episod ada kemunculan daripada Vagenes yang menggunakan 4 elemen alam yang paling utama, iaitu api, air, tanah dan juga angin. Dan daripada pernyataan Zovaras, kita dapat tahu kalau Genes ni kaum dia sudah pupus. Kerana memang daripada perkataan dia yang Genes hidup dalam diri dia, ini dah tunjuk sangat kalau yang yang kaum Genes tu dah hancur. Walaupun saya masih tak tahu lagi Genes itu apa. Cuma buat yang faham jalan cerita ni, bolehlah tolong komen. Okey, untuk last kali adalah Sekejap, saya lupa skrip. Ialah Sorato yang kembali ingat kejadian yang terjadi dekat bulan. Atau yang paling senang saya cakap kejadian kat episod 1 lah yang Sorato ingat tu. Ini tak pasti Sorato ingat semua atau tak, tapi saya rasa ingat masa dia serang bulan tu je. Kerana kalau ingat semua, saya rasa jalan cerita Omega akan lebih cepat maybe. Atau kalau nak Sorato ingat cepat pun boleh juga. Sebabkan lepas tu nanti diorang akan ikut Sayuki masuk ke sebuah organisasi. Jadi bagi saya okey lah kalau Sorato ingat memori dia gitu. Dan di sini kita dapat tahu sebelum Sorato tu jatuh ke bumi, dia tu diserang dulu oleh Zovaras sebelum pada akhirnya betul-betul jatuh ke bumi. Kalau dekat episod 1 tu kan kita tengok bulan hancur, lepas tu Sorato terus jatuh ke bumi. Bukan lawan dengan siapa-siapa dulu. Tapi di episod 4 ni jauh lebih jelas lah. Okey, kan tadi saya cakap 3 je. Jadi ini saya tambah satu lagi lah, 4 hal menarik yang saya jumpa, iaitu gaya bertarung dari Zovaras sendiri. Yang saya rasa ini gaya bertarung dia memang betul-betul ganas Aduh. Itu info tak penting sebenarnya. Macam mana tanggapan saya untuk episod kali ni? Jujur aja untuk episod kali ni bagus gila dari segi penceritaan, dia punya dia punya battle saya cukup suka lah. Intinya episod ini tak ada yang miss atau gagal. Jadi mantap lah Subraya kali ni untuk Ultraman Omega. Sejauh ni Ultraman Omega masih di tahap stabil untuk dia punya jalan cerita Jadi gitu. Segitu aja video kali ni. Dan jangan lupa like, komen dan share video ni. Dan jangan lupa subscribe. Dan bye. Fakrul out.